bersama-sama undi barisan sana. Mari kita bersama-sama undi dacing. Undi dacing, undi dacing, undi dacing, undi dacing, undi dacing, undi dacing. Mari kita undi dacing, 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 undi dacing bersama. Mari kita bersama undi dacing selamanya. Undi dacing selamanya. Minggu depan saya ada court case lawan Teresa Kok pasal isu halal. Bulan 10 kes saya sebutan sekali lagi isu bendera. Saya tak kisah pasal tu ibu buaya. Mereka nak tangkap saya, nak heret saya ke mahkamah, heretlah. Sebab apa? Saya setuju dan saya tahu apa yang saya cakap ini bukan dari Ahmad Sadis seorang, tapi daripada ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dekat depan saya ni. Nasional ke, orang PAS ke, orang amanah ke, orang DAP ke, selagi mana dia orang Senaling, tanggungjawab kamu untuk berkhidmat sebaik mungkin. Boleh atau tidak? Ibu-ibu janji dia janji bukan saya yang janji tau. Ni wife Koyum, dia yang janji tau. Kepada wife Koyum, bila Koyum jadi YB, kamu kena ingat bahawa Koyum ini milik semua orang, tapi hati dia milik kamu. Sambutan itu sama juga berada di Negeri Sembilan. Kita dah pergi ke semua tempat dalam Negeri Sembilan, 8 parlimen. Alhamdulillah, kempen ini kita dapat terutama daripada orang muda memberikan respon yang sangat positif kepada calon-calon kita, juga respon yang positif pada 1 hari bulan ini untuk mereka sekali lagi menghidupkan gelombang biru di bumi Negeri Sembilan.